behold. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan sistem dan aplikasi pengurusan tempahan bilik khas. Okey, kita boleh buat tempahan melalui daftar di sini. Okey, dan kita boleh lihatlah bilik-bilik yang telah ditempah, tarikh dan hari apa. Dan di bawah ni adalah analitiknya. Okey, di sini ada panduan untuk pengguna. Sebelum kita gunakan aplikasi ataupun sistem tempahan ni, admin kena masuk dan uruskan. Di bahagian pengurusan admin, default password 123 dan kita save. Okey, kat sini kita boleh block hari dan masa. Contohnya dah ada ni, kita nak buang balik, kita boleh delete lah. Ini yang default untuk kita block. Okey, ni block. Kita boleh delete ataupun kita boleh tambah. Ni delete, tak adalah block untuk bilik-bilik tu. Contohnya surau, kita tak nak block. Dan jika kita nak block, contohnya dalam ni kita boleh klik tambah bilik apa yang kita nak block. Contohnya makmal komputer, hari apa kita tak nak bagi guna. Contohnya hari Khamis. Ataupun hari lain lah. Contohnya hari Khamis. Bila kita nak block. Contohnya tak boleh masuk jam 7 pagi hingga pukul 3 petang. Jadi orang tak boleh buat tempahan dalam masa block ni. Contohnya bila kita save. Kalau kita nak daftar. Contoh bila kita nak daftar makmal komputer tadi, jika hari Khamis, kiralah hari Khamis apa pun, bila hari Khamis, tempahan ni tak boleh digunakan. Contohnya kita nak mula daripada pukul 7 hingga pukul 3, tak boleh lah. Tapi kalau selepas pukul 3, boleh, sebab kita block sehingga pukul 3 sahaja. Jadi lepas tu boleh lah. Ataupun orang nak kacau. Contohnya mula awal 30 sehingga hari berapa hari bulan? Hingga 2. Okey. Dah tak boleh. Sebab dia ada antara tu. Antara tu menyebabkan tak boleh. Dia dah ambil hari Khamis ni. Hari Khamis ni ada masa ataupun tempoh blok. Tak boleh save lah. Okey. Tak boleh nak save sebab tarikh tersebut telah di-block ataupun telah dibuat tempahan khas. Okey. Dan untuk pengguna pula, dia ada panduan pengguna lah. Pengguna dia kena daftar sekali sebagai pengguna untuk buat tempahan. Contohnya Aimi Humaira. Contoh email, saya ambil email saya nak tunjuk. Sebab saya nak dia hantar maklumat tu ke email saya. Okey, save. Okey, kita daftar tempahan. Contoh makmal komputer, bilik kita nak makmal komputer. Okey, nama pemohon Aimi Humaira. Kemudian tarikh mula, kita nak mula pukul 8 pagi. Okey, tamat. Okey, ini hari yang sama. Nak 2 hari pun boleh. Contohnya hingga 31 dan kita nak tamat pada jam 9 pagi. Okey, kita buatlah. Tujuan penggunaan, jumlah peserta. Okey, kita buat 2 hari tempahan dan kita save. Jadi bila kita save, dia akan hantar maklumat tersebut ke email kita. Dalam email ni kita boleh check lah. Okey, kat sini dia ada no reply, tahniah Aimi Humaira. Ni bilik yang kita tempah. Nama pemohon, tarikh mula, jam, kemudian tarikh tamat, masa tamat, tujuan apa. Kat sini kita akan dapat makluman apabila kita membuat tempahan. Ataupun kita boleh lihat di bahagian rekod penggunaan untuk makmal komputer tadi dah ada lah.
makmal komputer ni Aimi Humaira pada hari Selasa. Dimula hari Selasa, habis hari Rabu. Okey, kita boleh lihat dalam dashboard pun kita boleh lihat. Selain daripada email dihantar, dashboard pun kita boleh lihat nama kita. Cuma dashboard ni dia akan auto update 15 minit. 15 minit dia akan update. Kat sini kita boleh lihatlah Aimi Humaira makmal komputer mula hari Selasa sehingga hari Rabu. Masa dan masa tamat. Jadi bila dah dia dah booking tarikh dan masa ni, orang lain nak booking tak boleh lah. Contohnya makmal komputer hari Selasa hingga Rabu ni pada 8 hingga pukul 9. Orang boleh tempah selepas pada hari Rabu pada pukul 9 boleh. Orang lain boleh tempah makmal komputer tadi. Okey, hari Rabu. Okey. Kalau ni pukul 8, pukul 8. Bila kita masuk tujuan penggunaan dan sebagainya, dia akan buat sini. Tempahan tidak dibenarkan, bilik telah ditempah. Kita nak save tak boleh. Kita kena selepas pukul 9. Masa mula. 9, okey. 9 hingga pukul 11 kita nak. Boleh save lah. Kalau tak dalam lingkungan tu tak boleh nak save. Tak. Jadi kat sini akan ada lah nama kita ataupun di bahagian rekod penggunaan makmal komputer. Okey, dah ada hari Rabu pukul 9 hingga pukul 11. Okey, untuk admin, kalau kita lihat sini senarai bilik ada 1, 2, 3, 4. Macam mana kita nak edit, nak tambah? Admin perlu masuk dalam pengurusan admin, password asal 1, 2, 3 dan kita save. Admin boleh edit password lah. Kat sini dia boleh reset 1, 2, 3 nak tukar pada password lain, takut orang lain dah tahu. Kemudian di bahagian penyelaras bilik, sini admin boleh klik edit ataupun delete. Sini edit, nama bilik tak boleh ubah. Cuma data-data je. Gambar boleh ubah ataupun kita nak delete, tambah maklumat bilik-bilik khas yang baru boleh. Okay. Itu adalah pengenalan untuk sistem ataupun aplikasi tempahan bilik-bilik khas. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.